Selain daripada berani, burung but-but ni ada satu keistimewaan yang luar biasa. Kalau nak tahu, orang tua-tua dulu masak burung but-but ni untuk dijadikan minyak urut patah tulang. Sebab apa? Orang dulu-dulu mereka akan patahkan kaki anak burung but-but atau bubut ni. Lepas tu kalau kaki burung tu sembuh, mereka akan sembelih dan masak. Kadang tu ada yang buat sampai 3 kali pada anak burung yang sama untuk kepastian. Jadi tahu tak kenapa orang panggil bubut atau but-but? Cuba dengar ni. Dan burung yang berani makan ular ni ialah saudara kepada burung tu yang bunyi pagi-pagi tu. Sama satu keluarga. Yang warna hitam tu jantan. Jadi yang satu lagi pula ialah betina dan tak pernah langsung jaga anak dia. Dia bertelur je dalam sarang burung lain. Tak apa. Atuk cuba cerita sampai faham. Burung tu dengan burung bubut adalah satu keluarga yang sama. Burung bubut, jantan betina sama warna. Tapi burung tuwu tu, yang jantan warna hitam dan yang betina warna coklat tompok. Tapi burung bubut ni pandai jaga anak, ada sarang burung sendiri. Cumanya perangai dia sama macam burung gagak, suka makan anak burung yang lain. Okey, atuk nak bagi tahu kat sini, burung gagak bukan satu keluarga dengan 2 ekor burung ni. Tapi kenapa tiba-tiba masuk burung gagak pula kan? Itu yang atuk nak cerita tu. Burung tuwu ni, dia tak suka buat sarang sendiri tau. Betina tuwu akan bertelur di sarang burung lain. Biasanya yang jadi mangsa mak angkat ialah burung gagak. Jadi nampak tak kronologi antara 3 ekor burung ni? Walaupun tuwu satu keluarga dengan bubut, tapi tuwu lebih suka kalau gagak yang jaga anaknya. Jadi dalam cerita ni, sepandai-pandai gagak pun kena tipu juga. Jadi yang minyak tadi tu, memang sampai sekarang masih ada yang buat.